Hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Saya nak share dengan anda kita punya breakfast pagi ni. Tapi sebelum tu saya kena buat ni dulu tau. Saya kena masak bolicha. Dikenal kat Korea. Kita panggil apa tau? Teh Bali. Bali tu kita rendang dulu macam saya tunjuk. Okeylah, tunjuklah. Bali tu, ini salah satu teh yang kita minum. Saya minum teh ni saya dah rendangkan dia menjadi color macam ni. Dia ada yang dah jual tapi saya buat sendirilah, nak jimat kan. It's bagus kesihatan untuk kolesterol kita. Orang selalu tanya, gigi you cantik lah. Saya amalkan itu. Salah satunya daripada dia jaga kita punya tata, kita punya gum. So bila kita dah jadi macam tu, saya nanti akan masak dia sampai dia mendidih. Saya akan isikan dalam botol. Sini jap, saya nak tunjukkan you. Dia macam ni, kam. Tengok. Nampak? Boleh nampak? Dia jadi macam tu. So bila dah rebus, dia akan keluar warna. Dia akan jadi macam ni. Saya tak cukup. Saya kena ada 3 botol lah dalam 2 hari tu. Anak-anak saya, anak-anak saya pula yang minum seorang je. Anak saya seorang ni. Sebab nak jaga kolesterol dia. Dia kan liver donor. So nak jaga kesihatan dia, makan dia saya jaga. Betul tak? Betul. Mama larang kan? Jangan makan tu, jangan makan ini. Gula tak boleh. Gula is the bad lah for our body if too much. Jadi inilah dia. So, lepas saya dah jerang ni, saya biar sejuk. Nanti saya isi dalam botol tu. Now, kita mulakan apa kita nak masak. Untuk kita makan kejap lagi breakfast kita. Kan? Janganlah dekat ni, suka tau tengok dekat-dekat. Nampak letak 1000 ni nanti. Papi saya. Cute kan? Biarlah apa mak buat ni. Jadi sekarang ni saya nak buat ini. Ini selalunya simple lah. Kalau tidak kita makan. Tapi buat sekali banyak. Makan sepuas-puasnya. Anak saya seorang ni. Nyok-nyok. Dia memang makan dia boleh tahan. Kan? Jadi saya nak tunjuk you. Kita nak buat simple. Nanti saya tunjuk you. Ada orang minta, Akak tunjuklah Akak buat pasta untuk anak saya. Anak saya suka makan pagi pasta. Ini saya taruh sini. Senang je. Saya buka peti ais, saya tengok apa ada. Saya macam tu. Apa ada dalam peti ais? Kadang-kadang anak saya kata, Ma lapar. Okey, apa ada? Kita makan, kita buka, tengok. Simple-simple, tak payah nak makan. Kejap lagi tengah hari pun heavy. Malam kita orang jarang lah makan malam kan. So kita taruh cheese. Saya ni kalau makan, saya memang kepo sikit tau. Kalau you all nak tahu. Anak saya bagi saya berapa minit je. My director. Dia kata, Jaklun tolong. Don't talk too much mama. Sometimes you banyak cakap kata. Nanti betul? Edit nanti lambat. Okey tengok macam tu cara dia, susunan dia. Ya, susunan dia. Sebab kita nak masuk oven lepas ni. Tengok, saya kalau buat kerja macam ni lah. Tangan saya dah bersih you all jangan kata, tak cuci tangan. Selalu saya pakai glove. Tapi one thing anak saya ni, Nurdin ni, dia kalau dah kenyang perut dia, nak makan tu, tambah-tambah ni ke kan, untuk tekak dia ke apa, dia tak nak tau. Dia dah kenyang, dia kata benda lain tak boleh masuk. Sebab itu kalau masak nasi ke apa, kalau dia makan nasi, jangan harap dia nak makan dessert. Apa-apa ke saya buat kan, tunggu lambat sikit baru dia makan. But not my husband boyfriend saya tu, dia kalau makan, kejap lagi dia mencari. Dulu dia suka makan sweet things lah. Tapi sekarang ni saya tak bagi. Nanti dia carilah biskut, dia carilah itu, dia carilah ini. Dia burung See? Rumah saya kalau pagi-pagi akan bunyi macam-macam burung. Feed? Macam dia mengorak saya kan? Feed? Kan? Dia mengorak mama lah tu. Okey, lepas kita buat macam ni. Saya taruh daging ni. Daging slice ni. Okay, macam ni kan? Makanlah. Sebab saya tahu anak saya kalau saya buat ni 1, 2 ni tak cukup ni. Kalau 1 orang tak cukup. Jadi saya buatlah ni lebih. Ni? Laju sangat. Oh laju ke? Lah awak bagi mama berapa second. Ini beef. You all suka lah. You all tahu ayam ke apa ke. Tahu lah. Suka hati you all lah. Kan? Halal tak? Halal tak? Of course lah dik. Halal ni bukan saja dalam makanan Halal ni apa yang kita usahakan juga. Kadang-kadang kan ada orang tu, tak nak lah ada, tak halal lah, babi lah, kedai Cina lah, apalah, kedai bukan Islam lah kan.
Tetapi rasuah, balun. Hak orang, duit orang, balun. Tak boleh macam tu. Kan, betul tak Mama cakap ni? Tak boleh lah, itu haram lah. Kedai tu tengok tak kedai tu dekat mana. Gitu, gini. Memanglah kita kena pilih kedai yang bersih. You know, makanan kita dekat situ. Halal haramnya. Kedai bargain shop lah yang kita famous lah. Kan dekat tu everywhere kalau kita nak beli barang rumah ke apa kita pergi situ. So saya belilah. Dia sekarang ada jual macam makan makanan tidbits tau. So saya beli kat situ kan. Dia bagi saya ambil kacang-kacang semua. Dia kata, "Kak, akak nak ambil tu ke?" Kenapa? Dia cakap, "Halal tak? Cuba cek." Baik, dia bagi tahu halal. Macam tu lah, halal tak? So kita tengok ada kadang-kadang barang kat sini ada yang tak halal. Dia tak ada chop halal dia kata. Dia kata, "Kenapa tak boleh makan ke?" Ada yang tak halal dia kata kat sini. So, sekarang kita masuk ni dalam oven. Saya ada dapur rahsia. Ni dapur saya berperang. Alamak. Kejap. This is... Bukan. Alamak. I don't know oven punya ni. Aduh, dah pasang ke dek dia? Ni oven ke? Okey, ni oven. Okey, sambung. Sekejap. Okey, kita nak masuk dalam... Ni hantar balik lah. Oven ni saya dah preheat tau. Alright. Sekejap je. Jangan lama-lama tau. Sekejap je. So, dalam 100-120. Wah, ya kau. Dalam 5 minit, 10 minit macam tu. Okay, alright. Kita naik atas. Jom. Okay, kita tunggu dia. Untuk kita buat seterusnya. Okay? Bye. Okay. Jaga tau tangan you. Saya kalau buat kuih sebab tu saya tak suka buat kuih. Sekejap. Right. Ini dia. Okay. Habis semua kau langgar. Okay. Sekarang ni tujuan saya buat dia, aduh panas. Masuk dalam tu sebab, ya Allah dengar tak? Tak dengar. Oh ya, mikrofon kat situ. Nak dekat macam ni. Kejap lagi makan dengar kot. Ya, ni tengok kat dalam dia. The cheese to melt. You know. And saya akan taruh salad dia dalam ni. Roti dia lagi crunchy lah. Yes. Rangup kan. Alamak, tengok Mama. Simple je kan? Simple, very simple. Very, very simple. Ni sarapan lah Mama. Ini sarapan. Ni kan pagi lagi ni. So biasa Mama buat sarapan macam ni lah? Kau yang makan. Kau sibuk tanya apa? Ini simple lah kalau kita nak makan kan. Saya kadang-kadang saya taruh chili sauce. Masa ni pula dia susah menaklah ni. Kadang anak saya dia nak dia tambahlah mayonis ni. Saya kadang-kadang mayonis ni bukan apa. Saya suka mood saya makan banyak, Tak ada, saya tak minat. Kalau you nak tambah black pepper ke apa, kejap lagi you tambahlah. Baik. Tak minat? Black pepper macam tak kena. Kenalah. Mama suka. Terkentut dia you. Prompt. Tapi yang ini Mama nak tahu black pepper. This is Mama punya tau. You nak tak black pepper? Tak nak? Tak nak. Okay. Saya terlupa lagi satu. Kejap. Kita rehat sekejap. Oh my god, saya lupa tomato. Suami saya, boyfriend saya, darling saya, dia suka tomato. Kecoh kan mak kau? Kecoh tak? Mama kecoh tak adik? Kecoh. Kita santai je. Kita santai je. Macam ni lah saya. Saya tak ada gimmick kan. Ada orang masak gimmick style. Tak boleh lah. Ni lah Mama adik. Mama macam ni lah. Ni saya tak tahu bawang. Tadi biar korang cuci tangan semua. Cucilah. Kau makan lah. Bekas jilat-jilat tangan Mama ni. Ibu punya Elio.
Okey, kelakar kan? Konon nak tunjuk masak, segala bendanya tertinggal, terlupa. Huru-hara. Huru-hara. Tu saya kata kalau saya masak, huru-hara. Okey, done. Sekarang ni tinggal kita nak makan. Okay, Ma tinggalkan mayonis di sini kalau nak. Okay. Ni dia. Tunjuk kat muka Mama. Ha? Tunjuk kat muka Mama. Sedap? Lagi sekali. Dah tahu sedap? Sedap ke? Kita makan Lagi sekali. Lampau lah kau ni berapa kali? Okay. Ni Dah. Nampak? Hey, lamanya. Thumbnail. Oh, thumbnail. Okey. Alah, anak saya dah besar. Mama ni semua laju sangat. Inilah saya. Saya kena slow Slow a bit. Slow lagi. Slow. Sebab bateri sentiasa penuh. Inilah jadi dia. Ni untuk suami saya. Suami saya. Dia nama dia Rosman, tapi kadang-kadang saya panggil dia Rose. Dia sekarang nak jadi Rosman. Okay. Your drink. Adik nak air apa, Dik? Saya selalu berbagi kan. Saya minum ni, Moringa tea. Kan saya ada share dengan you all. Saya buat Moringa kan. Ni saya minum tea dia lah. Tea Moringa saya. Right? Kena slow lah. Nanti anak saya marah. Nervous I. Kejap ya, Man. Manja tak? You nak makan, lu makan lah yang. Tunggu. Allah, sehati sejiwa tau. Tunggu makan sama-sama. So, saya biarkan saya punya Moringa tea ni sekejap. So, saya buat macam ni senang. Saya tengok selagi hijau, saya minum. Dah tak ada hijau, tak ada. Kadang-kadang saya nak minum ramai. My boyfriend I pun nak minum. So, I buatlah masak dalam cerik. Macam tadi tu. Sebenarnya kalau you all nak tahu, saya kalau makan ni, saya sebenarnya, the truth saya pagi-pagi jarang makan benda-benda macam ini. Saya akan find my own food. Silakan, Man. Silakan. Cik Rosman. Alhamdulillah. Kita makan. Ada buat yang ni? Apa isi dia? Dah explain tadi. Kalau you nak, you tengok I punya YouTube channel. You dah subscribe belum? You nak tengok apa isi dalam dia, you buka. Lifetime member. You kena subscribe. Dalam tu ada keju, tomato, beef. Roti kita masuk dalam oven. Oven. Lupa, kita ada tahu lembu seekor lah ni. Aku nak makan juga lah. Tak makan? Nampak tak? You rasa dia cukup tak dengan satu ni? Tak cukup. Ni kalau buat untuk anak-anak, cucu-cucu ni, orang suka ni. Senang kan? Kan I selalu buat untuk cucu kita. Ni lah my daughter, my late daughter actually. May Allah be pleased with her. Jadi kalau pagi dia kena makan every 2 hours. Lepas tu saya kena prepare benda-benda macam ni lah. Every 2 hours dia makan ni, kan dia makan benda lain macam tu. Habis yang tinggal sekarang kita orang, Allah dah ambil dia, dah balik kampung. Jadi kita orang lah pandai-pandai lah benda-benda macam ni, ikut suka hati je. Nak makan pukul berapa. Tapi Rook saya jaga dia punya makan. Rook, why don't you take yourself? Lagi sekali. Tunjuklah, please. Makan full tak ada. Tengoklah. Sebab kalau you nak tahu, suami saya, dia ada darah Shah Rukh Khan. Mana ada? Tak ada. Awak bukan ada darah keturunan Bangladesh? Oh, Jawa. Bugis. Jawa dengan Bugis. Yelah, my father-in-law is Jawa. My mother-in-law is Bugis. Tak tahulah kalau dia campur dua ke dia plus-plus dari Pakistan. But memang dah confirm you all ada Bombay blood. Itu red That blood. is confirmed by the doctor. Itu name of the blood. Dah lah, Bombay. Tapi jumpa kat Bombay. Bombay, kau memang tak nak sapu ya hidung kau tu. Nah. Dia punya. Anak aku ni. I rasa I macam dah kenyang loh. Kan belum habis lagi. Adik mesti tak cukup. Dah biasa memang dia 2 atau 3. Lepas tu saya buat extra macam ni. So you tengok saya punya tea sebelum saya say goodbye. Tengok colour dia. Nampak tak? Can you see the colour inside? Ya. Moringa tea. Colour baju saya jangan hiraukan.
Cik marah. Merah lah mak ngau, saya cakap kan. Okay. So dengan itu, I would like to say Assalamualaikum and goodbye. I love you. Pak ni Pak kita bercinta lah. You love me what? Love you too. Bye-bye. Bye.